ada orang pingsan. Kau mesti nampak tak alat ni? Have you seen these devices in public? Dekat mall, office, shopping complex ataupun dekat airport. Ni alat apa dan apa fungsi dia? Tip keselamatan, Didi kata. Ini AED, Automated External Defibrillator. Alat ini digunakan untuk bantu masa kalau dikena serangan jantung, untuk analyse rentak jantung dan memberi kejutan pada jantung jika perlu. Kalau korang nampak ada orang pingsan macam ni, jangan panik. Dapatkan bantuan kecemasan secepat mungkin. Jangan panik. Pilih satu individu. Akak baju merah, tolong call 999. Abang baju biru, tolong turun kat ground floor ambil AED. Dah settle, attend mangsa. Kita tengok pada mangsa ni, kita amalkan Dr. ABC. Apa tu? Yang pertama tengok danger. Ada tak bahaya sekalian sekitar ni? Terbakar, electrical shock dan sebagainya. Kalau tak ada, kita tengok R. Respon. Cik, abang, kak, ada respon ataupun tak? Kalau tak ada respon, kita pergi dekat A. Kita tengok dekat airway. Ada tak laluan pernafasan dia tersangkut ataupun ada tercekik dan sebagainya. Airway clear, tengok dia punya breathing. Nampak dia bernafas ataupun tak. Tengok dia punya nadi, sensor nadi dia, ada nadi ataupun tidak. Kalau tak ada, kita boleh start dengan C, compression. Macam mana kita nak set compression, kita tengok kat mangsa. Kalau mangsa ni lelaki, paling mudah kita tengok dekat nipple ataupun dekat puting. Dia selaras ni adalah dekat dia punya center. Tapi kalau dia perempuan, dia agak sukar sikit kita nak ikut nipple ataupun ikut dia punya puting. So kita tengok kat mangsa ni dia akan ada tulang, antara tulang tengah, tulang rusuk atas ni, kita cari kat titik tengah ni, kita ambil dua jari, letak dua jari yang kita dapatkan dia punya center. Kalau tengok kat patung ni, kita tengok at the center, kita letak dua jari and then dia punya point ni adalah dekat at the middle ataupun dekat tengah. Sebelum kita start dengan compression, kita kena check kawasan sekitar. Ada tak rantai ataupun butang dan sebagainya yang bila kita tekan akan bagi pressure. Kalau tak ada, kita boleh start bagi compression. Ambil tangan, doublekan dia, buat macam ni and then center tangan ni kat bawah ni betul-betul dekat at the middle of the point. Tekan. Kita letak. And then pastikan tangan kita ni lurus ataupun straight. Kita kena bagi compression. Berapa banyak? Kita bagi secara berterusan. In between, masa kita bagi compression ni, kalau AED sampai, brother yang baju biru, baju merah tadi dah datang bawa AED, kita boleh guna AED. Ini salah satu contoh AED yang ada dalam pasaran. So, bila kita AED ni, dia akan ada punya attachment pack. Dekat pack ni basically dia ada dah dia punya guideline. Macam mana kita nak pasang. Kalau budak macam ni, dewasa macam ni. So, apa kita dah buat, kita kena buka, ikut instruction yang ada dalam ni, dan kita kena letakkan pad ni kepada mangsa. Basically, AED ni mudah je nak pasang ataupun nak pakai. Sesiapa boleh pakai sebab dia ada simple instruction. Dia akan ada button, dia akan ada information and then dia akan ada short. So bila kita on this device, dia akan bagi kita instruction. Automatic dia akan bagi instruction, apa nak buat step by step, and bila nak tekan, bila nak tutup dan sebagainya. So jangan risau. Bila AED sampai, ambil dia punya attachment pack ni, buka dan follow dia punya instruction. So dekat pack ni dia akan ada dua, so kita tengok. Dia dah bagi dah guideline, kat mana nak tampal dan sebagainya. So contoh, untuk for this case, kalau yang ni dia dah bagi tahu, buka and then tampal. Satu. The second one, dia kata tampal dekat sebelah bawah. Ini untuk lelaki. Kalau perempuan, kalau breast dia jatuh, jangan tampal dekat atas breast. Alihkan sedikit and then tampal attach to the exact point. Jangan bertindih dengan dia punya breast. So once kita dah attach, apa yang kena buat? Hidupkan mesin. So mesin ni kita akan hidup dan dia akan bagi instruction. Apa instruction dia akan bagi? Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stand clear. Press flashing shock button. Shock 1 delivered. It is safe to touch the patient. Begin CPR now. Compression ni kita kena bagi sampai ikut arahan dia. Berapa lama kita kena bagi? Kita kena bagi continuously follow as per AED punya direction. So bila kita stop, and kita akan stop. Kalau tak kita buat macam tu. So, soalan dia, sampai bila kita nak kena buat compression ataupun follow AED? Yang pertama, bila emergency response team sampai, orang medical team sampai. Yang pertama. Yang kedua, bila kita dah terlalu penat, dah tak ada abadi yang nak tolong dan sebagainya untuk bagi compression, kita boleh stop. Yang ketiga, kalau kita nampak IP ataupun injured person ataupun orang yang collapse ni, dia tiba-tiba sedar ataupun nampak tanda-tanda dia dah respon ataupun dia dah bernafas. There's a few condition yang kita rasa kita boleh stop bila
untuk kita stop satu lagi compression. Macam mana? Korang rasa korang boleh buat tak kalau nampak ada orang collab depan korang lepas ni? Video ni hanya untuk general information. Kalau nak dapat latihan yang lebih komprehensif, boleh attend official ataupun formal punya training. Tindakan pantas anda mampu menyelamatkan nyawa seseorang. Cuma aku nak tanya korang, dalam situasi macam ni, yang mana lebih penting? Competent but not confident ataupun confident tapi tak competent? Cuba komen.